Hai, datang Osaka, nak cari ramen halal? Jom, inilah tempat dia. Jangan lupa untuk follow Ilham Fly Studio untuk vlog pada kali ini. Tempat ini memang popular dan juga ramai menanti. Apapun, tulis nama dulu sebelum anda dipanggil untuk masuk ke dalam. Apabila masuk dalam, ruangnya tidaklah besar tetapi penuh dengan Muslim dan juga non-Muslim yang datang makan untuk ramen. Inilah dia tempatnya, tak jauh, 45 minit dari airport, dan kami berjalan kaki lebih kurang 20 minit daripada hotel kami. Sebelah kedai ini pun ada kedai halal, jadi lokasi ini memang khas untuk halal, dan dalam pun ada ruang untuk solat tetapi untuk satu orang saja. Pekerja kedai ini berasal daripada Indonesia dan mudah untuk kami order. Dan inilah menu yang disediakan, daripada wagyu hinggalah ke ramen dan juga vegetarian dan juga macam-macam lagi. Ruang yang cukup bersih, tak perlu risau lagi, ini kan Jepun. Dan inilah dia, makanan telah pun sampai. Kami order ayam goreng, miso, wagyu ramen dan juga spicy ramen. Dan inilah rezeki kami pada hari ini. Semuanya bernilai lebih kurang 6,000 yen ataupun bersamaan dengan 160 ringgit. Dan rasanya saya berpuas hati dengan menu masakan di sini. Cukup sedap dan air dah disediakan, air masak pun cukup. Arigatou gozaimashita. Thank you. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Tadi masuk siang, keluar malam. Malah dah pukul 4 petang, dah masuk waktu maghrib di Osaka ni. Salam jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe Ilham Fly Studio.